Hello. Dan selamat datang ke gameplay Pokemon Fire Red sebenarnya buat pengetahuan korang yang saya ni baru start main balik pada hari Isnin. Ini yang korang tengok kat video ni, ya, saya baru start main balik dan start recording balik. Sebabnya saya rehat pada hari Jumaat lepas. Sebab saya nak kena fokuskan pada channel utama saya, iaitu channel Risham yang lebihkan ke kompilasi Ultraman. Jadi saya kena biarkan ni sekejap. Lepas tu saya rehat pada hari Sabtu dan Ahad. Jadi banyak jadinya. Apa pun saya rehat, saya ambil nafas, lepas tu banyakkan rehat bahagian otak lah supaya di gameplay ni saya tak adalah stres-stres mana. Dan bukan itu saja, saya akan upload secara banyak ataupun rekod secara banyak di sini, di mana untuk hari Isnin ni, walaupun korang tengok gameplay yang ini, saya akan rekod sekali gameplay akan datang pada hari yang sama. Nah, dan dengan itu pun tolonglah korang subscribe channel ni, bantu channel ni terus berkembang dan support saya supaya saya dikenali oleh ramai penonton dari Malaysia atau luar negara. Dan bukan itu juga, alasan saya agak tergopoh-gapah pun kerana di antara hari Selasa dengan Rabu saya akan outstation ataupun luar daripada kawasan rumah saya, sebab saya akan sambut semacam perayaan lah tahun baru dengan kawan-kawan. Boleh jadi antara 1 atau 2 hari macam tu. Jadi saya tak ada, dan tak nak saya nak kena rekod banyak supaya korang tak bosan. Okey, harapnya faham lah Okey, tak silap kita di gameplay sebelum ni kita dapat ni. Kita dapat EV. Yup, kita dapat EV yang sebenarnya boleh tukar kepada 3 jenis Pokemon dengan berbeza jenis elemen, iaitu Flareon api, Vaporeon air dengan Jolteon elektrik. Cuma masalahnya saya dah tahu nak dapat stone tu kat mana. Sebenarnya dia ni ada dekat kedai ni. Apa kedai ke mall? Yang ni. Cuma kalau kita bagi stone, Pokemon saya tak dapat moveset baru. Dia masih moveset normal. Jadi nak tak nak saya nak kena level up dia. Jadi macam agak menyusahkan juga. Jadi setakat ni saya nak masukkan EV ke dalam PC. Mungkin saya tangkap Pokemon air lah Magi cup lagi tu, aduh. Okay, kejap. Dan saya baru tahu satu benda. Korang pergi ke party Pokemon, pergi ke EV, korang tinggal store. Dah. Daripada angkat-angkat kan buang masa tu. Tengok Pokemon yang saya tangkap cukup banyak kat sini. Okay. Mungkin saya rasa saya nak tangkap saya nak ambil Abra kot. Sebab saya pun ada dengar komen korang yang katanya Abra ni cukup membantu saya di gameplay Pokemon Fire Red ni. Saya baca tapi lambat. Minta maaf sangat-sangat. Okay, apa pun kita masukkan Abra. Jap. Ni. Nah, withdraw lah. Ni ada Magic Cup. Cuma masalahnya nanti dululah. Oh, dengan ni. Nah. Kenapa saya ambil si ni? Siapa ni? Kenapa saya ambil, siapa nama dia? Aduh, tak ingat lah. Kenapa saya ambil PG? Sebab ni saya nak ajarkan dia fly, supaya Pokemon saya boleh terbang. Open. Fly. Tu. Oh, Charizard boleh terbang. Lupa lah. Jadi PG tak berguna lah kat sini. Dah. PG. Oh, masuk balik dalam PC. Masuk balik dalam PC. Mungkin target kita kat sini adalah kita nak serang kubu ataupun markas Team Rocket. Kita nak serang markas Team Rocket. Sebabnya diorang ada macam bahan apa tak tu? Diorang ada bahan yang boleh nampak dia ada alat yang boleh nampak hantu. Jadi saya nak dapatkan benda tu. Okey. Tanpa basa-basi kita progress. Okay, pertama kita letak Abra di depan. Nah, mantap. Lepas tu kita ke sini kan. Nah. Oh, ni buat tukar token. Tekan. Tukar token tu pun sama berguna Kalau korang tengok saya main gameplay Pokemon Ruby,
Dia boleh kumpul banyak-banyak supaya boleh beli TM. TM yang kuat-kuat. Okay, ni ada Team Rocket. Yep. Jom, kita lawan. Dah lama tak main ni. Harapnya saya ingat lagi lah Drowsy. Okay, langsung tukar ke Charizard. Confusion. Flamethrower. Kuat kan? Okay, dah level 39. Machop. Kita ke Abra lagi. Okay. Lepas tu kita ke Charizard. Dia fokus energi. Fly. Fighting lemah tak ada flying. Tak tahu kenapa. Okay, level 12. Okay, kalah. Tak ada apa kat sini. Hello. Reticat. Aduh, lemahnya lah si Abra. Sekejap je ni, nanti dia dah boleh level 21 dah. Flamethrower. Suffer. Okay, ada tiket lagi. Tukar lagi ke Abra. Okay, susah, dia tak ada ESP share. Kalau ada ESP share kan senang. Quick attack. Flamethrower. Okay, dah level 13. Saya dah item heal lah. Nak bantu si siapa ni? Oh, tak ada lah. Oh, ada. Ada. Nice. Escape bro. Tak berguna. Okay, ke bawah. Oh, hello. Tu kan Silk Scope. Alat boleh nampak hantu. Abra. Okay. Bite. Flamethrower. Coffee. Aduh, banyaknya Pokemon dia. Serius lah. Smoke. Flamethrower. Okay. Level 14 dah. Mantap. Grimer. Tu tengok, dia ada teleport. Berfungsi sangat eh. Okay, disable. Flamethrower. Zubat. Lagi. Dia pakai Pokemon Flying atau Poison eh. Si Abra ni dia Psychic tak silap. Poison lemah tak ada Psychic. Konspirasi apa ni eh? Korang para fans ni. Ya tahu korang dah main kan. Korang dah main dulu dibandingkan saya. Okay, 15. Okay, tukar lagi. Hyper Fang. Nice. Okay, ni apa ni? Wow. Oh, Moonstone. Ni apa? Town. Ha? Oh. Ya. Pening. Sabar. Sini. Okay. Sini. Bawah ke?
Sini. Apa yang... Oh. Sini. Sini. Oh, bawah. Bawah. Nah. Nah. Ni ke mana pula? Tak faham. Tak faham. Kalau grammar ni senang je ni. Alah. Baru je cakap senang. Syahizat dah kena poison. Coffee. Abra. Pokemon. Charizard. Flamethrower. Coughing lagi. Dia macam leceh kan. Sebab tadi ESP share. Jadi kena pakai trick macam tu lah. Dia tak belajar apa-apa moveset lagi. Aduh Abra. Why Abra? Harap dia tak useless lah macam si Baby Cup. Oh okay. Dia evolve. Jadi apa ni? Kadabra. Abracadabra. Okay, dia baru belajar confusion. Okay. Cukup berguna sekali ya. Jap. Pokemon saya kena poison. Super poison. Okay. Aduh. Antidote tak ada. Hyper potion. Biar Charizard mati dulu. Lama masalahnya. Halo. Retara. Masih lemah lawan ya. Jangan dulu. Kesian tak? Okay. Red ticket. Kadabra. Okay. Tukar lagi ke Charizard. Flamethrower. Level 17 sudah. Dia tiket ke Kadabra lagi. Nanti dulu. Beza 2 level ni, takut mati yang. Flamethrower. Satu lagi. Retara. Macam tu je level 19. Gila. Au. Okay. Charizard sikit lagi tu nak mati. Okay. Kita matikan dia. Lepas tu kita revive. Lepas tu kita revive. Memang tak ada cara lain. Malas nak pergi atas buat heal. Okay. Lepas tu pakai... Oh, saya ada nugget tapi tak jual-jual lagi. Nice. Okay. Let's go. Ini kemana? Ini kemana? It appear to need... Okay. Kena ada kunci. Nope. Nanti dulu. Jadi kita nak ke mana? Atas. Turun kan? Nah. Aduh, puzzle lagi. Pening kepala saya. Machop. Kadabra. Nanti dulu.
Karate chop, not very effective. Fly. Boleh lah, boleh lah. Okay, 18. Disable, apa tu? Machop lagi. Kadabra. Machop. Boleh lawan tak lah. Cuba dulu. Okay, one shot one kill. Gila. Kuatnya. Sekejap. Dia psychic kan? Confusion. A weak telekinetic attack that may also leave the foe confused. Fighting lemah terhadap flying dan psychic. Okay. Frustration. Puzzle lagi, aduh. Pining. Bawah. Hai. Sini. Sini ada apa? Okay. Sini. Bawah. Sini. Tak faham. Tata lagi. Kadabra boleh kot. Confusion. Sikit lagi. Waktu kau boleh lah aku mati. Sekejap. Sabar dulu. Kita revive si Kadabra supaya dia dapat ESP. Okay. Fly. Okay. Ada tiket. Kadabra. Aduh, dia ada 3 Pokemon. Banyak now. Fly. Okay, bagus. Okay, level 19. Drowsy. Kadabra. Psychic lemah tak ada apa Charizard. Synopsis. Alah. Awakening ada? Awakening. Tak ada. Bangun. Bagus. Charizard. Bangun pun. Boleh lah, better than nothing lah. Heal dulu. Dia boleh mati. CP lagi ya. Sikit kena masuk level berapa ni? Level 20. Black Glasses. Dia naikkan attack Dark Pokemon. Max Adder. Hello. Ada apa tu? Jap. Snatch. Kadabra. Ni boleh lawan tak? Yup, boleh. Wow. Zubat boleh tak? Sekejap, maksudnya flying lemah terhadap Psychic? Serius lah? Hai. Engkau yang ada lift key. Okay. Maknanya siapa tu? Bos Tim Makma ke? Hello? Kita dah boleh pergi mana tu? Yang ada lift. Ke heal Pokemon dulu Heal dulu.
Okay, sini. Okay. Progress. Nah, sini. Ni. Sini. Oh, ada item situ. Sekejap, item ni apa? Hello, super potion je. Sini. 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 Okay dah. Settle. Patutnya dah boleh naik. Which floor do you want? Before. Sini sepatutnya ada boss team rocket kan? Wow, ada item. Calcium. Tak penting. Ya kot. Let's go. Senshu. Tukar. Senshu Charizard. Slash Amber. Boleh lah. Ikans Kadabra. Confusion. Okay, critical lagi. Gila lah. Slash. Tukar lagi ke Charizard. Sebab Kadabra tak boleh lawan. Flamethrower. Okay. Burn again. Ikans. Lemah terhadap psychic. Sebab dia poison kot. Nah. Arbok. Siapa tu? Okey. Ular tedung. Okey, 21 dah. Psybeam. Apa tu? Senshu Charizard. Okay. Okay, let's go. Save dulu kan? Save. Hello. Team Rocket capture Pokemon from around the world. The important tool for keeping our criminal enterprise going. I am the leader, Giovanni. For your insolence, you will feel a world of pain. Kenapa kau jadi jahat? Apa motif kau jadi jahat? Okay, tukar dulu ke Dark Trio. Harden. Magnitude. Okay. Magnitude lagi 9 lah. Ni bau cantik. Okay. Rhyhorn yang mana? Okay. Magnitude. Dia lemah juga tetap ground type. Gila lah. Aduh, sikitnya. Dark Trio. Kenapa 6? Bagilah tinggi sikit, 8 ke. Kangas hard. Dark Trio boleh ke solo ni? Mega Punch. Okay, tak. Tak. Kenapa 6? Kenapa 6? Apa yang teruk sangat? Boleh ni. Percaya.
Okay. Easy. Tak rasa lagi Vani ni. Ke memang belum lagi ni? I see that you raise Pokemon with utmost care. A child like you will never understand what I hope to achieve. I shall step aside this time. I hope we meet again. Okay, okay, sip scope. Jadi kita nak ke mana? Lavender Town kan? Kita kena ke Lavender Town. Sebab saya nak pergi naik Pokemon Tower. Kena hadang dengan hantu yang tak boleh buat apa-apa. Kita hanya boleh lari. Baru sekarang kau nak lawan aku. Bos kau dah kalah. Okay, nice. Disable. Psybeam apa? Oh, sama je. Sama je. Dah level 22. Coughing. Masih lemah terhadap Psychic. Okay, dia disable. Bagus. Tapi sama je, kuat juga. Okay. Sekarang kita dah boleh pergi Lavender Town kan? Atas. Okay. Nak masuk 30 minit juga. Wow. Rasanya kita tak akan lawan Pokemon Gym kot. Kita nak kena settle Karina Team Rocket. Okay. Okay, sebelum tu saya ada check sini tak? Tak boleh. Makhluk ni halang. Yang atas ni dah pergi dah. Dia dapat Cash M Fly kan. Okay. Mari kita ke Lavender Town. Kita dah lawan ke dengan orang-orang yang kat sini? Dah kan? Okay. Dah hilang. Tak. Jual item dulu, Ada nugget. Ada nugget. Nugget ada. Bukan. Disham, kau kenapa? Okay, Candy tak payah. Burn Hill buang. Escape Rope buang. Macam tak penting. Max Adder jangan buang. Everstone jangan buang. Eliza. Okay, Clean Stack. Okay, nugget. Wow, duit saya berapa tadi? 55,000. Cukup tak beli kereta second hand? Kalsium buang. Okay, jadi Pokeball ada tak? Pokeball ada 2. Okay. Great Ball. Kita beli 10. Super Potion ada 4. Kita perlu 6. Saya dah tak ada lagi dah. Revive berapa? Revive beli 3. Okay. Pokédex 33 Kena tangkap Pokemon lagi ni. Aduh. Saya tinggal masuk je. Bab dah lawan. Oh, okay. Dia dah tukar. Dia jadi Ghastly. Psybeam. Okay. Tu sakit. Oh, tak ada. Dah tak ada. Dah tak ada yang boleh kita battle. Kita langsung ke atas je.
Oh, ada tempat heal. Ganggu juga Ghastly ni Alang-alang level up sekali. Nah. Okay, level 3. Reflect, apa tu? Okay, bukan offense A wall of light cut damage from physical attack to. Okay, tak penting, nope. Heal. Progress. Come on. Aku tak nak lawan yang kurang. Okay, kubun. Hello. Ni kan ada Pokemon hantu je. Kita boleh cuba tangkap dia tak? Grab ball. Ni kalau pukul mati ni, percaya pada saya. Aduh, apa yang susah sangat nak tangkap kau ni? Okay, dapat. Okay. Dia kan Ghastly je dia. Okay, progress. Ah, ni dia. Be gone, intruder. Okay. Hello. Psybeam. Aduh, tak ada rasa. Tukar. Sebelum mati ni Kadabra. Aduh. Flamethrower. Okay, dah. The ghost was the restless spirit of Cubone mother. Oh, okay. Yang ni apa, mak Cubone kan mati, kena bunuh dengan Team Rocket sebab cuba selamatkan diri. Okay. Seram juga. Okay, kita dah sampai. Alah, kenapa? Apa korang buat kat sini? Apa yang korang buat kat sini? Okay, Zubat. Bagus ni buat level up si Kadabra. Zubat lagi. Confusion. Golbat. Okay. Ow. Okay, level 24 dah. Power juga Kadabra. Okay, heal. Heal dulu. Okay. Oh, tiga orang je Team Rocket. Ada atok lagi. Coffee. Confusion. Nice. The one shot one kill tu yang satisfying tu. Drowsy. Hello. Psybeam. Not very effective. Oh, dia psychic juga. Sama-sama psychic. Nope. Kita tukar kepada Charizard. Confusion. Flamethrower. Last one. You're not saving anyone. Apa-apa je lah. Zubat. Psybeam. Nice. Dah level 25. Recover. Apa tu? A self-healing move that restore HP by up to half of the user maximum HP. Okay. Confusion 50. Ni 65. Kau buang teleport Buang teleport. Teleport macam tak berguna. Zubat. Maknanya dah boleh heal diri sendiri ni. Mantap ni. Okay. Rattata. Boleh lawan tak? Jangan risau. Ow.
Power. Dirty Cat. Psybeam. Kau boleh mati. Aku dah kata boleh lawan, kau boleh mati. Revive. Kadabra. Scary Face. Flamethrower. Nah. Okay. Hello, Mr. Fuji. You came to save me? Thank you, but I came here for my own free will. I came to calm the spirit of Cubone Mother. Saya baru lawan dia tadi. I think Marowak spirit has finally left us. I must thank you for your kind concern. Follow me to my home, Pokemon house, at the foot of this tower. Okay. Hello, Mr. Fuji. Risham, your Pokédex quest is one that requires strong dedication. Without deep love for Pokemon, your quest may fail. I'm not sure if this will help you, but I'll love you to have this. Pokefluid. Apa tu? Upon hearing the fluid, sleeping Pokemon will spring awake. Yes! It's all coming together, I see. Okay. Jadi kita dah boleh bangunkan Snorlax. Cukup berguna Sini. Build. Deposit Pokemon. Cubone. Aku akan masukkan kau dalam PC. Sehingga kita berjumpa lagi. Okay. Sebab tu saya nak check kat sini ada apa. Oh, Road 12. Okay. Hello. TM37 is a move called Return. If you treat your Pokemon good, it will return your love by working its hardest in battle. Okay. Okay. Lawan. Boleh ni. Kat sini ada road juga Confusion. Okay. Poliwag. Okay. Tak pernah nampak. Kadabra dah level 26. Goldeen. Ow. Apa yang sakit sangat kau dah level 26? Gila lah. Okay. Aduh, surf tak ada. Tak belajar surf lagi Be patient, fishing is a waiting game. I'm not even fishing. Malas, asyik berhadap dengan Magikarp. Confusion. Okay, super efektif. Goldeen. Psybeam. Goldeen lagi. Psybeam. Alah, Kadabra. Okay, thank you. Takut dia confuse. Dia jadi membazir turn. I love fishing, don't get me wrong, but it best if I also had more work. Good for you. Poliwag. Mana tangkap Pokemon ni? Psychic. Shelder.
Goldeen. Horsey. Mana kau dapat Pokemon ni? Mustahil lah kalau kau tangkap. Aku tangkap asyik dapat ni je. Asyik dapat Magikarp je. Okay, ni ada couple ni. Hey Jess, if we win, I will marry you. Habis kalau kalah, break up lah yang tu. Gila. Okay. Kita tukar Pikachu dengan ni kot. Kita tukar Pikachu dengan Dark Trio. Sebab diorang ni lemah terhadap ground type ni. Pikachu pun sama. Helping Hand. Okay, dia lemah terhadap ni juga. Baru tahu. Si apa Nidoran lemah terhadap Psychic. Okay, I see. Okay, sini pun ada Pokemon gemuk ni. Jom try. Pokeflute. Alang-alang tangkap sekali ya. Supaya kita progress Pokédex. Gemuknya kau. Harapnya tak matilah. Yang mati tu Kadabra. Level 30 lah tu. Gila. Flamethrower. Okay, dia kena burn. Great Ball. Ada satu lagi Pokemon dekat Celadon Nope. Ni ke mana? Oh, hello. Hi, remember me? One of Professor Oak. If you Pokédex has complete data on 30 species, I'm supposed to give you a reward. Professor Oak entrusts me with the item finder. Dah kot. Okay, kita dah tangkap 35 Okay. There's an item on the ground that may be hidden from view. Use the item finder to detect any hidden item close to you. The machine is a bit limited. So, okay. Saya tahu item finder tu apa. Saya ingat ada benda yang baru. Sekejap, sini ke mana? Okay, Vermilion City. Sekejap, jalan yang saya pergi sekarang pergi ke mana? Sekejap, mana? Map. Use. Kita panjangnya. Kita ke Fuchsia City. Okay. Kita belum ke Saffron Macam mana nak lalu Celadon City. Tapi rasanya bawah ni lagi kecil dibandingkan sini. Sini kan lebar kan. Tak apa, jangan risau. Saya akan peningkan di gameplay mendatang. Dan saya akan berhenti gameplay sampai di sini saja. Kita dah berjaya kalahkan Team Rocket. Dan kita bantai bos dari Team Rocket, iaitu Giovanni. Kita juga dapat merampas item yang bernama Silphcorp yang boleh digunakan untuk nampak hantu di Pokemon Tower. Lepas tu kita selamatkan Mr. Fuji. Mr. Fuji bagi kita Pokeflute dan Pokeflute dapat bangunkan Pokemon gemuk yang bernama Snorlax. Saya tak tahu gameplay ke depan ni macam mana. Mungkin akan fokuskan pada Battle Zone lagi agaknya. Tapi saya rasa mungkin saya akan pergi ke Saffron dulu kot. Saffron ke Celadon. Saya tak tahu macam mana nak masuk sebab tak boleh masuk. Tak tahu kenapa. Okay, dadah.